Halo. So hari ni team F5 Brother kita berada di Gibbs Eco Tourism. So hari ni kita ada kat sini untuk program coach development program. Semua coach lah. Coaches yang ada hari ni kita buat development program untuk pukul 1 malam kat sini. Don't go out tonight, I don't have the luck. It's over 1,500 miles and that's enough. Stays for you. Was Aduh. Hello. on my chest, in my head, voice. In a river I would wade where the weeds gave way. There was no Cep. Blok. Gapak tangan. Kau tengok tak? Ni Kedrama. Kedrama apa? Cerita baru yang Cep. Oh. Yang Lipu. Tak jumpa. Diorang ada bawah kasih yang lebih berat sikit. I'm having a BBQ tonight. Right now we are preparing for the stuff like the sands, the charcoal, and so on. So guys, stay tuned. Aku buat video mesti nak tolak kanan. Hari yang mantap. Ada sesiapa yang perlukan bantuan ke? Nak api. Mana api? Nak apa? Nah dia. Dia muka depan. Solid anjay. Zap. Ready kau eh? Okay. Makan yang mana? Semua dalam start. Pagi guys. Biasa pagi ni kita ada kat Gibbs. Ada Syafiq kat sini. Kita nak buat breakfast scrambled egg bersama dengan mayonis dan roti. Kali ni sarapan pagi. Masa untuk anak-anak, masa untuk adik-adik. Kopi kapal api. Kopi kau punya. Masuk. Masuk dalam. Okey, tu yang punya. Okey. Adakah yang So saya hari ni tugaskan untuk kumpul ni So tamatlah sudah percutian 2 hari 1 malam. Baca F1 Brother. Tudung lah.